Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah yang saya hormati, iaitu Dr. Siti Nurhanis binti Muhammad Afandi. Nama saya Tengku Muhammad Iqbal bin Tengku Ismail, nombor matrik C23A1176. Pada hari ini saya akan membentangkan poster kajian saya yang bertajuk Analisis Lagu Puji-Pujian Karya Raihan. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji bagaimana pendengar menerima dan mentafsir mesej yang terdapat dalam lagu pujian karya kumpulan Raihan. Lagu ini sangat terkenal sekitar tahun 1997 dan menjadi fenomena besar dalam industri nasyid di Malaysia. Album Puji-Pujian mendapat sambutan luar biasa sehingga menjadi antara album paling laris di Malaysia. Apa yang menarik ialah lagu ini bukan sahaja diterima sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium dakwah dan zikir yang memberi ketenangan jiwa kepada masyarakat. Oleh itu, kajian ini dilakukan bagi melihat bagaimana masyarakat generasi dan latar belakang yang berbeza memahami lagu ini. Pada akhir tahun 1990-an, industri muzik Islam di Malaysia mengalami perubahan besar dengan kemunculan kumpulan Raihan. Sebelum itu, nasyid sering dianggap sebagai hiburan yang diminati oleh golongan tertentu seperti pelajar sekolah agama atau masyarakat di surau dan madrasah. Namun, Raihan berjaya membawa nasyid ke arus perdana melalui pendekatan muzik yang lebih moden tetapi masih mengekalkan unsur dakwah Islam. Lagu Puji-Pujian menggunakan konsep paluan berkursi yang sederhana tanpa menggunakan alat muzik moden yang berlebihan. Kesederhanaan ini menjadikan mesej zikir dalam lagu lebih mudah dihayati oleh pendengar. Sorotan kajian berdasarkan kajian-kajian terdahulu, kebanyakan penyelidikan tentang nasyid lebih tertumpu kepada sejarah perkembangan, budaya dan unsur komersial. Namun, masih kurang. Kajian ini melihat bagaimana khalayak mentafsir lagu nasyid berdasarkan pengalaman dan pemikiran mereka tersendiri. Terdapat juga kajian menyatakan bahawa unsur zikir dan muzik boleh memberi kesan ketenangan, emosi dan spiritual kepada pendengar. Tetapi kesan tersebut berbeza mengikut tahap penghayatan agama pengalaman individu. Jadi, kajian ini cuba mengisi jurang tersebut menggunakan teori resepsi. Kajian ini menggunakan teori resepsi yang diperkenalkan oleh Wolfgang Iser dan dikembangkan oleh Stuart Hall. Secara ringkas, teori ini menjelaskan bahawa makna sesuatu karya tidak tetap dalam teks sahaja. Sebaliknya, makna akan terbentuk apabila pendengar atau khalayak mentafsir karya tersebut berdasarkan pengalaman hidup mereka. Dalam kajian ini, saya menggunakan model encoding dan decoding oleh Stuart Hall. Encoding bermaksud proses pengarya memasukkan mesej dalam karya. Dalam konteks ini, Raihan memasukkan mesej dakwah, pujian kepada Allah dan unsur zikir ke dalam lagu puji-pujian. Decoding pula ialah bagaimana pendengar memahami dan mentafsir mesej tersebut. Menurut Stuart Hall, terdapat 3 bentuk penerimaan khalayak. Pertama, mendengar menerima sepenuhnya mesej asal lagu. Kedua, mendengar mesej tetapi mengubah suai mengikut pengalaman hidup mereka. Ketiga, pendengar memahami mesej tetapi menolak cara penyampaiannya. Teori ini sangat sesuai digunakan kerana kajian saya memfokuskan kepada penerimaan masyarakat terhadap lagu tersebut. Penyataan masalah, kajian ini dijalankan kerana terdapat persoalan sebab sebenar lagu ini sangat popular. Adakah masyarakat benar-benar memahami mesej dakwah yang diberikan oleh Raihan ataupun mereka hanya tertarik kepada melodi dan populariti lagu tersebut? Selain itu, wujudnya jurang generasi antara pendengar era 90-an dengan generasi muda hari ini. Generasi lama mungkin melihat lagu ini sebagai medium zikir dan dakwah, tetapi generasi muda mungkin melihat lagu
ini sebagai nostalgia atau menganggap gaya penyampaian kurang sesuai dengan muzik moden pada masa kini. Oleh itu, kajian ini penting untuk melihat perbezaan penerimaan tersebut. Kajian ini mempunyai 3 objektif utama, iaitu pertama, mengenal pasti bentuk penerimaan pendengar terhadap mesej dakwah dalam lagu pujian-pujian. Kedua, menganalisis faktor sosio-budaya dan latar belakang yang mempengaruhi penerimaan khalayak. Dan ketiga, menilai kedudukan penerimaan khalayak sama ada berada dalam posisi dominan, rundingan atau berdasarkan model Stuart Hall. Metodologi kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Terdapat 2 kaedah utama digunakan. Pertama, analisis teks. Saya menganalisis lagu puji-pujian untuk mengenal pasti mesej dakwah yang dimasukkan oleh pengkarya. Kedua, temu bual. Kajian ini melibatkan 10 orang daripada generasi X, Y dan Z. Mereka dipilih berdasarkan latar belakang umur dan pendidikan agama yang berbeza supaya kajian ini lebih seimbang. Dapatan kajian bahagian ini merupakan hasil utama kajian saya. Majoriti informan iaitu 6 daripada 10 berada dalam posisi dominan. Mereka menerima sepenuhnya mesej dakwah yang disampaikan oleh Raihan. Posisi rundingan seramai 3 orang. Informan berada dalam posisi rundingan. Mereka mengakui lagu ini mempunyai mesej yang baik dan memberi ketenangan. Posisi ketiga, bantahan. Seorang informan berada dalam posisi ini. Beliau memahami mesej dakwah dalam lagu tersebut kurang bersetuju dengan gaya penyampaian, dianggap lama dan menonton. Rumusan kajian ini membuktikan bahawa lagu puji-pujian karya Raihan masih relevan dan mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat Malaysia. Melalui teori resepsi, kita dapat melihat bahawa pendengar mempunyai tafsiran yang berbeza berdasarkan umur, pengalaman dan latar belakang mereka. Walaupun terdapat perubahan generasi, melihat lagu ini, majoriti pendengar masih menerima dakwah yang dibawa secara positif. Hari ini membuktikan bahawa seni nasyid bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan tetapi juga sebagai medium dakwah dan pembentukan spiritual masyarakat. Sekian sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.